Okey geng, sedikit informasi kalau kita perasan dekat Malaysia atau di dunia ni, lori-lori kenderaan-kenderaan berat akan menggunakan minyak diesel, iaitu sistem diesel lah. Tapi kalau kereta-kereta, kereta family, kereta-kereta sport, dia akan menggunakan minyak petrol. Sebab apa? Okey, sebab dia adalah di antara RPM dan torque. Apa tu RPM dan torque? RPM ni adalah putaran enjin di dalam beberapa second, dan torque ni pula adalah daya tarikan, kekuatan enjin tu untuk menarik daya berat beban tersebut. Okey, kita bagi contoh macam harimau vs kerbau lah. Kalau korang perasan, harimau ni dia ada power yang pantas, pecut untuk menangkap mangsa, tapi stamina dia tak kekal lama. Berbalik pula dengan kerbau, kerbau ni dia ada daya tarikan yang kuat tapi pecutan yang tak berapa efisien macam harimau. So, kerbau ni boleh kerja berjam-jam. Macam itulah perumpamaan antara petrol dan diesel. Okey, petrol ni dia RPM tinggi tapi torque dia rendah. Tapi balik kepada lori ni, dia punya RPM rendah tapi torque dia tinggi, dan dia boleh kerja berjam-jam. Senang cerita, dia logik daripada segi fizik dan kimia. Alright.